Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita. Hari ni saya nak lepas ikan ikan air tawar kat dalam kolam ni. Ya. Okey, ikan yang pertama saya nak lepas ni lah, tilapia hitam. Jauh saya bawa daripada rumah tadi. Daripada pagi lagi ikan ni duduk kat dalam tong tu, dia tak mati. Okey, kalau nak bawa dalam ni lah supaya dia boleh tutup, dia tak panas. Ikan ni dia memang sihat lah. Okey, ikan yang kedua tilapia merah. Dah terlepas lah. Dalam ni dah banyak dah ikan, lampam, macam-macam ikan dah ada dalam ni. Paling banyak tilapia lah. Kalau yang menginap kat sini nak mancing, boleh mancing kat sini lah. Cuma jangan jaring, jangan jala, jangan tuba, jangan racun. Ataupun jangan aktiviti yang selain daripada memancing saja. Yang ni ada ikan ubi. Ikan ubi ni kita lepas juga lah. Sebab ikan ni ubi tak besar Okey, dia membesar ni. Walaupun ni adalah ikan yang makan anak ikan, tapi kita lepas juga lah ni. Kita buat maka lepas ni. Okey, dan seterusnya adalah ikan belida. Okey, ikan belida ni istimewa sikit tengok. Dia ada bintik. Ikan belida ni bintik, berbanyak bintik dia. Besar ikan ni. Relak-relak nak lepaskan kolam ni. Sini. Tengok bintik-bintik dia cantik kan. Sampai kat ekor tu hujung. Jarang jumpa yang ikan belida bintik yang banyak macam ni. Biasa tak banyak macam ni. Ni sampai kat hujung-hujung tu ada bintik dia. Besar kecil ada belaka. Okey, ni spesies yang agak menarik lah. Belida ni. Kita lepas kat dalam ni. Jadi kalau orang yang mancing kat sini dapat ikan belida ni, dia boleh bela dekat dalam akuarium dia. Cantik. Ya. Ikan dalam ni dah banyak, nanti dia boleh bebas nampak lah. Okey. Kalau tuan-tuan nak beli tong ni tak mahal pun. Murah-murah je. Boleh simpan air batu, boleh simpan ikan beku, boleh simpan sayur apa semua kan. Boleh simpan dekat dalam ni. Tong ni tak mahal pun. Okey. Selesai. Alhamdulillah. Nanti siapa-siapa yang menginap dekat bilik ni, bilik studio ni, bolehlah datang-datang santai mancing kat sini. Anak-anak boleh duduk dekat atas tu, dekat pondok tu. Sambil-sambil ni. Dekat atas tu ada poin plug, ada kipas, ada lampu. Macam-macam lah boleh buat kat atas tu. Okay.